Cuti sekolah dah bermula. Kalau dapat cuti ke luar negara, negara mana paling korang nak pergi dengan keluarga? Menurut pilihan mak ayah, ada 3 negara yang selalu jadi kegemaran sebab mudah, selamat dan mesra kanak-kanak. Pertama, Korea Selatan. Dekat, senang pergi dan penuh tempat menarik. Korang boleh main di Lotte World, Everland atau lari-lari di Nami Island. Pengangkutan pun mesra stroller. Senang sangat. Yang kedua, Jepun. Ini memang paling family friendly. Tandas bersih, trend tepat masa dan makanan pun sesuai untuk kanak-kanak. Tokyo Disneyland, Disney Sea dan Universal Studio memang syurga lah untuk budak-budak. Yang ketiga, Turki. Sesuai untuk keluarga yang suka sejarah dan budaya Kapadocia, Pamukkale dan bangunan bersejarah buat mata terbuka luas. Kesimpulannya, ramai keluarga Malaysia pilih Jepun sebab paling mudah dan selesa. Korea pun seronok juga. Turki pula unik dan berbeza. Kalau korang kan, negara mana korang nak pergi?